Masa untuk unboxing. Headlamp ni merupakan antara headlamp yang paling famous jugalah. Sebab Borowit RJ3000 pun pattern dia sama macam ni. Cuma untuk Borowit ada pelbagai kombinasi LED. Headlamp ni menggunakan 3 LED jenis T6, di mana satu LED T6 mampu memberi kecerahan sebanyak 335 lumen. Kat dalam kotak ni dia bagi sekali dah charger untuk korang nak charge headlamp ni. Untuk cucuk di plug korang perlukan adapter. Charger dia pun jenis kepala bulat yang macam ni. Jom keluarkan headlamp pula. Dari segi design tak adalah berat sangat sebab dia menggunakan plastik. LED utama tak di-diffuse dan dua lagi LED ada diffuser. Headlamp ni ada 3 mode, iaitu mode lampu utama, mode 2 lampu, mode ketiga-tiga lampu dan mode lampu berkelip-kelip. Bahagian lampu dia cuma ditutup getah je, so korang boleh buka macam ni. Kalau korang ada bateri spare, senanglah untuk nak tukar-tukar. Kalau korang baru beli, jangan lupa buang pelapik kertas dekat tempat ni. Untuk korang nak charge, port dia ada kat bahagian kotak bateri kat bawah ni. Untuk indikator bateri penuh, ada dekat kepala charger. Nak tengok video test kecerahan, tengok video sebelum ni. Nak tengok test ketahanan bateri, tengok pada video dekat komen. Berminat, klik link TikTok Shop di bawah.